Daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan terus meluntur. Maksud di sini ialah ajaran dan praktikalnya, seperti mana melunturnya warna pakaian sehingga tidak lagi diketahui apa itu puasa. Subhanallah. Lihat tuan-tuan. Ini penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara-perkara yang akan berlaku di kemudian hari, perkara-perkara di masa hadapan. Adakah apa yang Nabi sampaikan di sini merupakan andaian, tilik nasib, khabar berita jin syaitan seperti mana yang dilakukan oleh ahli-ahli sihir? Kita kata tidak sama sekali, bahkan ini semua adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Islam akan terus meluntur. Dia akan hilang sedikit demi sedikit. Seperti mana melunturnya warna pakaian, ini kita maklum. Lihat, Nabi memberikan contoh perbandingan benda maknawi, benda yang hanya boleh dibayangkan dalam otak fikiran, dengan benda fizikal yang boleh dilihat. Kita boleh nampak bagaimana warna pakaian boleh meluntur. Lama kelamaan warna pakaian memang akan meluntur. Sedikit demi sedikit hilang warna itu. Dan Nabi mengatakan sehingga tidak diketahui apa itu puasa. Akan tiba satu masa, semoga Allah pelihara kita semua, manusia, kaum muslimin, mereka yang mengucapkan 2 kalimah syahadah, tidak tahu apa itu puasa. Ini keadaan yang sangat luar biasa. Tak tahu apa itu solat, haji dan sedekah. Lalu Al-Quran akan diangkat pada satu malam. Pertamanya, kita sedia maklum bahawa Allah telah berjanji akan pelihara Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah turunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Cumanya dalam janji ini ada perincian. Diperincikan oleh hadis di hadapan kita. Nabi mengatakan lalu Al-Quran akan diangkat. Diangkat dari muka bumi, diangkat dari tangan-tangan manusia pada satu malam. Ini satu perkara yang luar biasa. Tiba satu malam itu, keesokannya Al-Quran sudah tidak ada lagi di tangan-tangan manusia. Bagaimana perincian? Wallahu a'lam. Adakah dengan kitab-kitab suci Al-Quran itu kelihatan naik ke langit? Adakah dengan seseorang itu dia membuka Quran, dia membuka mushaf dan dia melihat helaian-helaian, lembaran-lembaran Al-Quran itu kosong? Zahirnya begitu, wallahu a'lam. Tapi Nabi mengatakan di sini lalu Al-Quran diangkat pada satu malam. Perkara itu akan berlaku pada satu malam, di mana keesokannya Al-Quran tidak ada lagi, paling tidak huruf-hurufnya tidak dapat lagi dibaca oleh manusia, sehingga tidak ada satu pun ayat yang kekal di bumi. Apa yang tinggal ialah kelompok-kelompok manusia dalam kalangan orang-orang tua dan mereka yang sudah lanjut usia. Mereka berkata, kami mendapati datuk moyang kami mengucapkan kalimah ini, la ilaha illallah, tiada sembahan kecuali Allah, maka kami pun mengucapkannya. Yalah, tuan-tuan boleh bayangkan kalau puasa, solat, haji dan sedekah, ini semua 4 rukun Islam. Jadi yang tinggal apa? Mengucap 2 kalimah syahadah je lah. Itu pun dikata kami mendapati datuk moyang kami mengucapkan kalimah ini. Itu agama yang diwarisi. Agama Islam yang tersisa, yang diwarisi ketika itu ialah 2 kalimah syahadah. Sedangkan ajaran Islam yang lain sudah tidak ada, sudah luntur, sudah hilang, sudah pudar sama sekali. Dan hadisnya sahih daripada riwayat Ibnu Majah. Kita mengandaikan bahawa ini belum berlaku lagi.